fakta baru, cerita baru mengenai geng Circle 19. Geng Circle 19 ni telah dijelaskan oleh saksi ni. Geng Circle 19 ni adalah kawan-kawan rapat kepada saksi ni daripada dulu lagi. Kawan-kawan rapat lah. Ada 19 orang sebenarnya. Semuanya ada 19 orang. Dan saksi ini sebahagian daripada geng Circle 19 ni lah. Dan saksi ini juga pada subuh 16 hari bulan Julai 2025 dapat melihat Zara di bawah baring di rumah sebelah warden tu. Dan dia tidak sempat nampak Zara dinaikkan ke ambulans lah. Dan selepas tu dia naik masuk ke bilik untuk bersiap ke kelas. Itu keterangan di ponan yang ke-13. Kami tanya sama ada dia tahu pasal geng Circle 19 ni. Dia cakap dia tahu. Bila kami tanya siapa-siapa dalam geng Circle 19 ni, dia mention lah satu-satu nama tu. Jumlah dia 19 orang. Timbulnya geng Circle 19 ni adalah kawan-kawan rapat. Begitu je lah. So geng 19 tu adalah senior atau kalangan tingkatan dia saja? Itu saya tak boleh beritahu. Itu saya tak boleh beritahu. Students tapi yang memang rapat. Memang rapat lah, kawan-kawan rapat lah. Cuma 19 orang. Semua sekali, yes. Dalam grup tu dan ada 19 orang lah. Sebab tu dipanggil Circle 19. Saksi ke-13 ni pun dia one of? Ya. Diorang ni kawan-kawan rapat. Itu words diorang punya nama tu kah? Ya, betul. Saksi ke-13 yang merupakan kanak-kanak kelima mendedahkan kepada Mahkamah Koroner dalam inkuis kematian Zara Khairina Mahathir bahawa terdapat geng Circle 19 yang dianggotai 19 pelajar. Peguam Shahlan Jufri berkata, keterangan dalam inkuis yang memasuki hari ke-15 mendengar keterangan saksi kanak-kanak seterusnya iaitu yang keempat dan kelima. Katanya lagi, dalam keterangan saksi tersebut juga menceritakan bagaimana seorang pelajar menyuruh Zara Khairina duduk berseira di lantai sebelum dia ditanya mengenai isu kehilangan dompet. Saksi berkata bahawa seorang pelajar telah menuduh Zara mengambil dompet dia dan Zara berkata bukan dia yang buat. Zara disuruh bersumpah dan Zara bersumpah dengan nama Allah dan berkata, "Wallahi." Para pelajar meminta Zara balik ke bilik dia tetapi dia masih kekal duduk saja di lantai. Selepas itu, seorang pelajar lain datang ke dalam bilik menyoal dengan nada marah tentang barangan peribadi pen bendera yang ditemui di dalam beg Zara sambil menjerit perkataan bodoh, sial. Jeritan pelajar terhadap Zara kuat dan boleh didengari satu dorm. Saksi mengatakan pelajar-pelajar berjumpa arwah Zara selama 20 minit. Zara kemudiannya dilihat kembali ke bilik asramanya sendiri. Pelajar tersebut tanya kenapa pen benderanya di dalam beg Zara tetapi Zara diam. Ada pelajar lain juga tanya mengenai lencana bendera kepada Zara dan Zara berkata, tidak, bukan dia. Pelajar yang marah itu keluar memanggil beberapa pelajar lain, katanya. Shahlan berkata, dalam kenyataan saksi, beberapa pelajar terus menyoal Zara Khairina kenapa pen bendera seorang pelajar ada di dalam begnya dan adakah dia mengambilnya. Zara tetap berkata bukan dia yang ambil. Saksi juga berkata, ada pelajar melihat surat berlipat bersama beberapa pelajar semasa berdekatan dengan Zara yang masih duduk atas lantai sambil menundukkan kepalanya. Saksi berkata dia tidak masuk campur, katanya. Shahlan berkata lagi, saksi kemudian mendapat tahu terdapat seorang pelajar terjatuh dari bangunan asrama dan mengenali pakaian yang dipakai oleh Zara pada malam sebelumnya. Saksi juga menegaskan bahawa sebelum kejadian, arwah Zara merupakan seorang yang ceria, peramah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda masalah mental atau tekanan emosi, katanya. Saksi kanak-kanak telah selesai memberikan keterangan. Satu adalah pelajar A, iaitu satu di antara yang dituduh di bawah Seksyen 507C itu. Dan dua lagi adalah bukan yang tertuduh, bukan B, bukan C. Daripada keterangan 2 dan 3 ini, panggil 2 dan 3 lah, kita dapat satu gambaran more insight of what had happened that night ataupun a few hours sebelum kejadian arwah ditemui di bawah bangunan asrama tersebut. Mereka kata bahawa arwah dituduh mencuri duit RM300 dan arwah telah dipanggil ke satu dorm dan di hujung dorm, di satu corner arwah telah di question and disoal, arwah deny
And that denial tentang duit diterima dan pelajar A telah minta maaf. Maknanya kes itu habis kat situ. Tetapi sementara mereka ini menyoal arwah, kawan-kawan dom dia telah memunggah loker dia untuk check if they can find anything. Mereka menemui lencana bendera yang hilang oleh salah satu pelajar dalam kumpulan 5 tertuduh. Dan pelajar ini sangat marah. Questioning itu sambung dengan pelajar ini maki hamun, bahasa kasar dan juga keluar surat privasi yang mana mempersendakan niat arwah nak jadi badar, iaitu pengawal surau, something like that lah. Sepanjang questioning tadi memang arwah menangis. Apabila surat ini dikeluarkan, tangisannya semakin kuat. Kedua-dua saksi ini kata selepas itu mereka bersurai, arwah menangis dan balik ke dom dia. Di sana dia juga terus menangis, yang mana kita boleh sambunglah saksi pelajar A hari itu kata tidak ada siapa pun comfort dia. Dia menangis sorang-sorang dan terus pergi ke bilik air. Mereka tak ada dengar sebarang physical abuse. Maknanya kedua-dua menyatakan cerita itu terhenti di situ. Cerita questioning tadi. Okay. Tapi selit juga kenapa arwah dituduh. Kata mereka arwah memang selalu jadi target, akan di-question apabila ada barang hilang, kerana ada satu kes pelajar hilang botol air dan botol air itu ditemui di dalam loker arwah. Arwah memang upset. Dia ada kata lebih daripada 10 kali kalau dia terjun ada yang sayang ke tidak. Kemudian ada orang juga tahu bahawa ada 2 insiden ataupun 2 kali arwah mengugut untuk mencederakan diri dia. So that is the inside story yang kita lebih faham sekarang. So memang rasa macam nak tarik handbrake daripada saying homicide, bully secara fizikal terhadap arwah. But ini baru 3 daripada 30. Kita terus mendengar dengan hati yang terbuka, dengan perasaan yang mengharapkan kebenaran akan reveal. So far, lawyer kata keterangan mereka konsisten. Walaupun ditanya daripada beberapa cara, berbeza angle, jawapannya agak konsisten. So kita terus mengikuti rapat-rapat kes ini. Teruskan berdoa, teruskan sedekah Fatihah kepada arwah. Semoga arwah tenang di sana. Saksi bawah umur menyatakan yang adik Zara kita ni dipanggil ke dom yang lain. Di situ beliau duduk di satu sudut dan dikelilingi oleh senior-senior. Dan beliau disoal bertubi-tubi, diherdik, dituduh. Ya Allah, korang betapa seksanya minda di waktu itu. Sebenarnya korang, senior ini biasanya menjadi idola, menjadi pakar rujuk, menjadi petunjuk ajar kepada junior. Junior pula biasanya akan bertanya kepada senior. Tapi lain pula jadi dekat asrama arwah di Zara Karina kita. Senior ni pula berlagak macam lain kan? Tak tahulah korang. Mudah-mudahan apa pun berlaku ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih baik daripada kita terus bersuara. Suara itu ada kekuatan kita. Justice for Zara.